Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik ialah bla 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 bla. Ni persamaan kuadratik. Punca dia adalah 2. Ini punca dia lah. Okey. And then dia nak kita hitung nilai P. Ni nilai P. P ni adalah B. Nilai B. Nilai A kita dah tahu. A dia adalah 1. B dia adalah P. Kita tak tahulah nombor dia berapa. 18 ni, negatif 18 ni adalah nilai C. Okey, so sekarang ni kalau punca dia adalah 2, dia macam ni tau. Kalau kita selesaikan, kita masukkan nilai A, B, C dekat dalam kalkulator, kita akan dapat X yang pertama adalah 2, X yang kedua, kita tak tahu berapa. Okey, tapi dia dah bagi tahu dah, ini punca lah ni. Kalau kita tekan kalkulator, kita masukkan nilai A, B, C, kita akan dapat punca X1, X2. Dia bagi X1 saja contoh. Dia bagi satu punca je. Lagi satu punca dia tak bagi. And dia nak kita cari nilai P. Okey, cara dia adalah kita kena gantikan nilai X ni dengan punca yang diberi. Okey, X awak gantikan dengan 2. 2 kuasa 2 tambah P darab dengan X iaitu 2. Tolak 18 sama dengan 0. Okey, yang ini awak selesaikan. 2 kuasa 2, 4 tambah 2P tolak 18 sama dengan 0. Negatif 18 tambah dengan 4 dapat negatif 14. 2P tolak 14. Samakan dengan 0. Negatif 14 pindah pergi ke kanan jadi positif. 2P bersamaan positif 14. Nak dapatkan P, 2 pindah pergi ke kanan jadi bahagi. 14 bahagi 2. So, P sama dengan 7.